Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izzat dalam Movie Reaction. Okey, hari ni saya akan react telemovie yang bertajuk Aku Kaya. Okey, telemovie ni permintaan daripada Muhammad Fitri. Terima kasih Muhammad Fitri kerana dah request telemovie ni. Cerita ni saya dah pernah tengok zaman saya budak-budak dulu, zaman VCD. Tapi saya ingat-ingat lupa juga. Okey, telemovie ni dikeluarkan pada tahun 2002. Tapi sebelum kita buat reaction, untuk korang yang belum subscribe channel saya, bantu saya untuk subscribe dulu. Dan kalau korang suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like video-video tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Muhammad Fitri kerana dah request telemovie ni. Tak buang masa, jom sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Aku kaya, aku kaya. Ya, confirm. Saya dah pernah tengok juga ni. Tapi ingat-ingat lupa juga. Sebab zaman budak-budak tu lama dah. Justina Hashim, ya, betul-betul. Ramai dah meninggal dah. Ahmad Bosu, Daipo, Hamdai. Ya. Kenapa kau tak jeng aku dapat jeng tu masuk lah Allah. Yo. Macam ni lah, kau jangan marah aku sebab aku tak pernah nyanyi. Sekarang ni macam ni lah. Masa tadi masuk kan, bila nak masuk yang part nyanyi tu, kau cucuk. Aku cucuk. Dia tahu aku kena nyanyi. Dia bagi cue lah. Sampaikan pada penonton, lagu kami ni lagu Hindustan tapi tajuk Ustaz tak ingat. Kami kecil, kami berbedung. Kau selalu buat tak sedap. Kau jangan cakap. Macam ni, kita cuba nyanyi lagu Melayu. Ini Yasin ni. Ya. Engkau pernah tak dengar lagu Siti Nurhaliza? Siti Nurhaliza. Tajuk dia Cendol. Cinda. Iya, cendol. Ambil part chorus ya. Kau tahu backing vokal dia kan? 1, 2, 1. Apa dulu? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 4. Hendak aku rasa Aduh geli. Hamdan memang suara sedap. Kenapa? Arwah. Budak ini kan Justina Hashim yang tadi. masuk longkang aku gelitik kau hidup-hidupkan. pasal apa pula geli kan? Aku mesti kamu kaya kalau jodoh pasti jadi leha. Leha tu nama watak Justina Hashim kan? Ya. Duduk sebelah rumah dia. Ya, saya ingat dah sikit-sikit ni. Lama betul dah tak tengok cerita ni. Kalaulah jodoh akan lari ke mana? Kalaulah jodoh akan lari ke mana? Pak Yah. Steady Pak Yah. Oh ya. Kalah. Tak puas hati lah. Oh ya, dia duduk ni sebelah-sebelah kan rumah. Justina Hashim nyanyi pun sedap. Dulu lagu dia ada yang sedap. Nah, ni rumah tu. Ya. Aku memang tak puas hati. Macam mana dia orang boleh menang lah? Hei, dah lah tu. Betul. Menang baru sekali. Kita ni berkali-kali. Dia orang mau menang sekali, berlagak bukan main. Macam menang Piala Dunia. Menyampah aku. Minta maaf Bayu. Jangan katakan Bayu menyampah. Saya pun menyampah. Macam mana dia orang tu boleh menang? Apa kurangnya kita? Apa yang lebih dia orang tu? Budak baru sekali. Dia letak tangan. Berlagak. Din, kau dah lama dah pakai tangan tu.
Kenapa abang masuk Abayuk? Yalah, kalau kau tak nak pakai dengan tangan tu, besok boleh aku Ya, tak kedai tu. Ha? bau dia sedap. Maaf Alin, lengan saya lenguh. Tu saya letak sedap je tu share Abayuk tadi. Minta maaf. Ya. Sebenarnya saya bersemangat sangat tadi. Marah ke budak-budak tu, saya berdiri teguh belakang mati. Kau tahu kau berdiri teguh belakang aku. Aku pun marah ke budak-budak tu. Tapi bila kau duduk di sebelah anak aku tu, aku marahkan kau. Minta maaf Alin. Alah bapak, tak apalah. Tahun ni bapak kalah, diorang menang. Tahun depan mungkin bapak menang lagi. Kau ni apa pasal yang kau sokong sangat dia orang tu, ha? Memang Ini bapak lah. kau tak? Dia orang tu apa kena mengena dengan kau? Dia ni Aku nak buat tembok situ biar tutup. Tak nampak sebelah sana. dia makwa Yasin. Janganlah kan? bapak, nanti angin tak masuk. Panas. Biar aku tak suka angin belah sana. Biar angin di belakang masuk. Lengkapkan Ah, peribahasa ya. ini. Ini dia. Burung terbang dipipiskan apa? A. Bawang. Aduh. B. Lada. C. Cili. Dan D. Sari. B. Betul lagi Asyik. Setiap kali rancangan Aku Kaya tu ke udara, dia bagi jawapan mesti betul. Ya. Itulah kira tu kan. Yang pelik sangat aku ni, dia sekolah pun tak habis. Dan tu lari daripada sekolah pula tu. Itu pula. Jawapan yang Puan Raziah berikan ialah C. Cili. Saya dah Jawapan yang sebenarnya ialah dah ingat balik dah ni. B. Lada. Cerita ni. Kau sudah cakap bang? B. Betul pula. Aduh. Saya dah ingat dah ni cerita ni. Macam tak tahu lah bang. Ya. Bila kau beli? Tadi. Ya tu Yasin tidur. Yasin. Ya saya ingat dah. Saya ingat. Kau pergi masuk tidur. Tapi zaman budak-budak dulu tak faham Saya tak tidur kan. Memanglah cerita ni tak habis. Dia setiap minggu ada. Nanti minggu depan kau sambung. Pergi masuk tidur. Rusia kan. Apalah besok tidur. Sen, abang berdua besok awal-awal pagi lagi dah nak keluar nak berniaga ayam. Bagilah kami berdua berehat pula. Padahal Umur lagi perlu banyak rehat, banyak tidur. Masuk. Jangan degil. awak betul lah bertiga ni. Dia orang bertiga ni. Ya. Sudah banyak-banyak. Aduh, aku tak nak tidur. Tak nak tidur. Cik Kodok. Apa? Apa lagi? Pasang. Lupa. Aduh, saya minta maaf lah. Saya mungkin banyak gelak ni. Tak tahan betul kalau tengok ni. Tengok tiga dia orang bertiga. Pasal mana? Aduh. Siapa? Tahulah Yasun kita. Kok ish. Apa ni? Tidur. Aduh sakit dah perut. Apa lah kau Yasun? Sabarlah. Cantiknya pelakon ni. Tengok. Tak pernah tengok pelakon ni? Ya. Yalah dari Rusia ceritanya. Tengok dah buka baju dah. Kalau lah Sun, aku dapat kahwin perempuan macam ni. Aduh. Seminggu rambut basah. Saya minta maaf lah. Hui. Dah putih kita bedakkan macam kapas dia kan. Alamak. Kita ni tak ada jahat. Cerita ni tak ada cerita. Tak sakit ke tu? Biasalah berlakon. Sedih lagi pergi kat tingkap ni. Ya ke? Yasin, kau apa lagi? Tidur. Hei, tutup. Sikit tu Ini mesti ada yang marah kat saya nanti. Orang nak dengar cerita lah. Kau duk gelak. Saya memang tak tahan. Saya minta maaf. Kalau korang tak nak dengar ada orang gelak ke, tak nak dengar orang bercakap, korang cari sendiri cerita ni. Dekat YouTube ada rasanya. Abang Yasin. Oh, Abang Yasin. Saya memang tak tahan kalau tengok cerita ni. Abang kat sini dah. Ya. Abang buat apa kat sana, bang? Tunggu Leha lah. Tunggu Leha? Wow, dalam gelap-gelap, abang tak kena gigit nyamuk? Cik. Nyamuk. Abang gigit nyamuk. Abang ni lawak lah. Abang, Sini Leha. Aduh. abang dah makan? Dah? Leha? Dah, bang. Leha makan apa?
datang. Makan nasi, lauk sambal belacan. Kalau kau nak, boleh aku tolong sumbatkan kat mulut kau. Nak? Tak nak. Tak nak makan dah. Kalau nak lagi, boleh tolong sumbatkan. Dah. Baru kejap tadi. Dah, masuk. Ya. Saya lupa siapa nama watak ayah dia ni. Boleh. Kau buat apa kat situ? Tadi saya dengar ayam kokok. Pula. Ni nak cari ni. Ya. Cari ayam, aku nampak ayam tu, kau tak nampak? Engkau tu ayam. Masuk. Syok. Tak diri ayam. Dan dia orang tiga ni Yasin kan. Sen, kami dah nak pergi meniaga. Kau jaga rumah elok-elok Kau dengar tu. Jangan asyik nak tengok TV je. Lepas tu tengok cerita muka-muka. Bang, belakang nak balik cepat sikit. Kenapa? Boleh kita tengok cerita yang bukan-bukan. Hei budak ni, kalau darah aku naik, jangan meninggal. Kalau aku naik darah, orang lain meninggal. Ya. Lain pula bahasa kau pagi. Yalah, pagi-pagi buta dah ban. Ya. Lama betul tak tengok cerita ni. Mampu menahan rindu. Siang dan malamku teringatkan kamu. Abang Yasin. Leha. Abang apa khabar? Baik. Leha? Baik. Abang? Baik. Leha? Baik. Abang? Baik. Kita ni macam orang gila, Leha. Abang, Ya, Leha? sebenarnya Leha nak ucapkan tahniah pada abang sebab abang menang pertandingan semalam. Masalahnya yang dipuntal tu dekat tangan itu suara dalam. Wow, handsome bang. Rabun kau. Tak bang, Leha nampak. Ya. Bang, Ya, Leha? Leha masakkan abang ayam. Ni? Abang punya favourite ayam masak apa tu bang? Sambal ya? Sambal. Yelah sambal. Ni? Untuk apa? Ya bang. Terima kasih. Tak. Bye. Balik dah? Balik bang. Kejapnya. Tata. Bye. Tutu. Saya teka rumah kayu sebelah tu rumah orang, rumah yang ni juga ni sebelah ni lama dia pun saya rasa lah. Dia buat rumah baru sebelah tu. Sayang. Ayam bagus sakitnya. Ini kan Oh ya. Ni ada ayam. Cakap enggak? Kilo ke sekor ni? Sekilo 4.5. Surah. Baju cantik. Ayam cantik betul, orang cantik kan? Dia tahu. Baju cantik. Awak ni. Mama. Kau ikut kat situ kan? Apa yang menang pertandingan semalam kan? Yang dekat TV semalam. Tak payah. Simpli sini. Sana ayam bau. Sana bau ayam. Ini bau. Ini madu. Ayam madu. Awak kalah. Dia menang saya beli kat sana lah. Ayam. Kak ni ayam cantik-cantik kak. Pagi-pagi lagi nak gosok gigi. Pagi-pagi dah kosong. Ayam ni gebu kak. Putih, bersih, lagi selamat kan. Yang penting sekarang ni dia tak berbulu. Kita memang bersihkan dia. Dan yang ini berapa? RM4 sekilo. Kalau depan 4.5 ni RM4 je kak. Ada ke kak? Oh, cicit. Anak saya. Ya. Kalau anak sama adik-adik 38 je sekilo. Emak. Berapa nak kak? Berapa nak kak? Satu je lah. Dua lah. Satu. Dua kak. 3 lah. Tiga. Tiga. Alah ambil 5. Abang beli 5 je lah. Belilah. Simpan dia. Beli 5. Aku geram betul dengan ayam sebelah rumah tu ekor. Dah lah. Bertanding boleh orang menang. Ini ayam pun pelanggan aku dulu ramai. Semua beli sini. Yang akak tadi pakai baju lawak yang beli kat situ. Sekarang ni pun Bayuk yang bagi muka kat dia orang tu. Itu baru pelanggan dicuri. Silap-silap anak dara Bayuk. itu jangan. Itu pantang aku tu. Dek, nanti potong 14. Boleh. Tapi sabar kita timbang. Timbang dulu. Masuk.
Oh, balik. Kau pakai uniform lagi, Sen? Dah masak tak? Dah masak dah. Macam mana berniaga ni? Alhamdulillah. Kira hari ni kita bersyukurlah rezeki kita ni. Berlipat kali ganda untung. Bang, Habis ayam semua. 150 ekor tu. 150 Oh, 150 ekor. Alhamdulillah. Dah masak kau masak, Sen? Buka lah. Buka. Lah, banyaknya lauk dia. Semua ayam, Sen? Tak ada bang. Ni je sayur. Iyalah, yang lain tu ayam. Apa kau masak ni, Sen? Tengok. Apa yang lain pada yang lain? Daripada lain. Ni. Ini dah terang-terang kau tak tahu masak ayam rendang. Kau beli ke, Sen? Jelah. Ha? Bukan saya beli. Habis? Orang kahwin pun bukan. Habis? Leha bagi. Alih. Ya. Bakal Oh, ya. Bakal tunang abang. Ya. Bakal isteri saya. Jelah bang makan. Alhamdulillah, kenyang. Gaji je. Hey! Leha, hai! Ya. Ya bang. Tak boleh. Tak boleh. Tegap. Leha, seorang je? Yelah, takkan berdua. Hei. Rajinnya sapu sampah. Macam ni lah harapan ibu bapa kan? Ya. Leha. Ya bang. Abang baru lepas makan ayam masak merah yang Leha masak tu. Leha masak sendiri ke? Ada tadi Yelah, ayam Leha masak rendang. sendiri. Takkan bapak kot. Akan tanya pun marah Leha. Leha. Leha ada masa lapang tak malam ni? Kenapa? Tu yang nak tanya tu. Malam ni abang cadang nak bawa Leha pergi tengok filem Hindustan. Filem nangis. Kabi Kushi Kabi Ganggang. Oh, zaman tu, tahun tu, cerita tu popular lah. Alah bang. Bapak Leha tak sukalah Leha keluar malam-malam. Ya, datang dah. Ada Pak Yo. Pak Yo, Pak Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yo. Lama tak jumpa Pak Yo. Pak Yo pergi mana? Duduk sebelah rumah kan? Lama tak jumpa. Rasanya baru tadi jumpa. Ya, dekat pasar. Pak Yo. Ayam yang Leha masak tu kan. Saya nak perkenalkan dekat Pak Yo ayam yang kami jual. Ayam kami jual tak ada bulu Pak Yo. Bagus, sedap. Selama ni pun rasanya jual ayam tak ada bulu. Ya ke? Saya masuk tengok ayam saya. Sila masuk dah tumbuh bulu ke belum? Minta maaf Pak Yo. Jangan marah Pak Yo. Tak apa. Leha. Sapu sampah sudahlah. Janganlah ayam 3 ekor tu. Pak Leha sapu dia yang kacau. Sapu sampah saja tau, ingat. Ni bapak saya. Ya. Datang lagi. Lupa pun nak cakap. Malam ni abang call ya. Oh iya. Jangan pergi mana-mana tau. Ya. Bye. Alah, biar abang call ya. Yasu kan? Ya. Leha lama dah tunggu abang. Tak sangka Leha tunggu abang. Mana ada orang Leha tunggu abang? Tak ada ke? Malunya abang. Leha, makanan yang Leha masak tu kan sedap. Manisnya air tangan Leha. Macam itulah kalau nak jadi isteri abang. Siapa kata Leha nak jadi isteri abang? Ya ke? Leha tak nak? Malunya abang. Leha ni pandai gurau lah. Tak sangka Leha pandai gurau. Ya, Pak Ya. Pandai Leha masak. Siapa ajar Leha masak? Bapak Leha. Bapak aja. Pandainya bapak Leha masak. Kalau abang tahu bapak Leha keluar lagi. Pandai masak, abang pun nak. Ya, tak tentu agak. Pak Yuk. Minta maaf Pak Yuk. Saya bukan apa Pak Yuk. Saya sakit perut. Sakit perut. Kalau sakit perut takkan berak kat tingkap. Pergilah bilik air. Lupa saya Pak Yuk. Minta maaf Pak Yuk ya. Saya pergi belakang saya. Bukan Leha, Pak. Dia tu. Dahlah pendek, gemuk, gatai. Lambatnya kau sapu sampah. Besar tempatnya. Padahal dia tunggu Yasin kan? Ya. Dia tunggu Yasin. Datang lagi. Leha, abang lupa nak cakap dah Leha. Malam sekarang kan, abang datang, senyap-senyap, abang baling batu kat tingkap rumah Leha ya. Jangan beritahu orang tahu. Bye-bye. Kalaulah jodoh takkan lari ke mana.
Ini yang ditunggu. Ya, bang. Malam nanti kita jumpa ya. Apa malam-malam? Pak Yuk. Aduh. Apa hal? Tak ada apa-apa Pak Yuk. Siram bunga je. Siram bunga. Ui, banyaknya bunga kau. Cantiknya bunga. Inilah Pak Yuk. Ada kulit lokan pula kat bawah tu. Panas dulu. Siram bunga. Panas nak siram bunga je. Selamat Pak Yuk. Aduh. Ya. Apa hal pula tu? Tingkat kau tu? What's Tak lah. Abang ni kata nak tukar tingkap, tak tukar-tukar lagi. Yalah. Betul kalah tingkat kau tu. Masa ni kau nak tengok tingkat watak ya? Masuk dulu ya Pak Yuk. Suka hati kau lah. Yalah. Cium salam anak. Apa kau ni lah? Tak siap-siap lagi punya apa ni? Lagi salam. Dah siap masuk? Spontan je. Bang, asyik menang bang. Menang lagi. Asyik cerita ni je kau tengok. Dia nak ada cerita lain ke yang kau boleh tengok? Yelah, selagi tak habis cerita ni, selagi itulah batang hidung dia depan TV je kerjanya. Sen, kau kena ingat Sen. Engkau tu anak arwah penjual ayam. Tak handsome, lurus bendul. Nak jadi kaya konon. Sen, engkau kaya angau boleh lah. Bang, sebenarnya bang. Sebenarnya apa Sen? Masih ada hantar borang penyertaan nak masuk rancangan ni bang. Yasin, hai. Tak habis nak buat lawak. Kau dengar ni baik-baik Yasin. Kau tu dah bodoh. Selalu lari daripada sekolah. Macam mana kau nak masuk rancangan tu? Kau takkan terpilih Yasin. Lainlah macam abang kau ni. Dah lah tampan. Dah lah tampan. Padahal pula tu bijak. Barulah logik nak masuk rancangan ni. Tapi bang, naluri hati Yasin kuat bang. Manalah tahu kalau Yasin menang, kita boleh jadi kaya. Abang boleh jadi toki ayam. Abang boleh buka kampung ayam. Kampung ayam. Kampung ayam. Aduh. Dah lah Yasin, pergilah tidur. Lepik. Padahal dah. Pergi tidur. Tengok tu melawan tu. Yalah. Padahal dia nak tengok cerita. Suruh tidur pun susah. Ni apa cerita dia tengok ni? Tak ada ke cerita bagus sikit? Kan biasa kau yang bekalkan. Hari ni tak sempat hari ni. Kau tengoklah apa yang ada. Kau main pandai lagi kau suruh begini ya? Yasin ni bodoh. Balul, tolol, bangang, cawan, pinggan, mangkuk. Aku tak sebut pun cawan, pinggan, mangkuk apa tadi. Kau sedar diri, bagus lah tu. Manalah Yasin tahu semua ni. Tidur dulu lah. Tak sangka je sedar diri Kau pun satu lah. Pasang. Perlu angin dia. Lagi. Ya. Papa. Ya. Lia masuk bilik dulu boleh? Apa? Nak kemas bilik? Yalah, dah bunyi tu. Kau nak kemas bilik lah. Picit. Picit. Dia ni tak kerti nak balik. Bayuk. Ada kat rumah orang ni aja hari-hari. Bunyi apa tu? Takkan ada orang jual botol malam-malam buta ni? Alah, bukan orang jual botol. Apa tu? Dia orang sebelah tu tengah praktis buat adegan filem Piramli tu, ketungtang-ketungtang. Oh, dia nak berlakon cerita Piramli. Bukan berlakon lah. Halang, kau ni tak reti lah. Dah tua pun. Habis tu, inilah. Tebuan dah nak cari bunga. Lalu nak cari harta. Ni belakang aku ni. Oh. Yasin. Sen, apa yang kau buat tengah malam-malam buta ni, Sen? Perbuatan kau ni boleh mengganggu orang lain nak tidur, Sen. Naik, tidur. Mana buat apa, bang? Mana buat apa? Botol belakang kau ni aku tak nampak. Naik. Malulah sikit dah besar-besar main botol.
Bang. Pandai guna, pandai simpan. Ya. Dia bagi tahu awal-awal dah. Kejap lagi kan dia yang tunggu. Ya. Mana saja. Ni apa nak gini pula ni? Dia makan angin kejap. Kalau aku makan kau kan aku tahu. Ay, mana botol aku nampak sini Yasin tadi. Oh ya. Apa ni? Yasun ambil kan? Ya. Aduh, dia lagi cepat. Aduh. Son, ya. Apa yang kau buat ni? Halau nyamuk. Halau nyamuk macam ni? Pakai botol? Nyamuk takut dengan bunyi botol. Ini apa dia jadi? Rainbow. Rainbow. Engkau lain kali, Son. Kalau nak halau nyamuk pakai botol, panggil abang sekali. Halau nyamuk sama-sama. Aduh. Belakang tu pokok indah ya kan? Keluar dah Pak Ayub. Apa khabar Pak Ayub? Baik, Fahal. Kami saja je nak apa orang kata halau nyamuk. Halau nyamuk. Ya Pak Ayub. Oh, halau nyamuk ketuk botol. Halau nyamuk kau buat nyamuk lah. Minta maaf lah ganggu Pak Ayub. Jom. Masuk. Nyamuk banyaknya kat rumah. Ya. Aduh. Oh, nyamuk. Nyamuk Pak Ayub. Aduh. Saya tak akan pulang tanpa duit. Oh, dia ni. Saya pasti. Dia mimpi ya. Jawapan yang sebenarnya. Ya, dah betul. Ayam. Aku kaya. Yasin, anda akan menjadi kaya. Tetapi anda terpaksa menempuh berbagai dugaan. Ya. Ingat baik-baik. Yasin, dia dah dapat bayangan dah kononnya dalam mimpi. Ya. Hello. Assalamualaikum. Cik Yasin ada? Yasin Yahya. Ada tu pun kalau nak bercakap. Siapa tu? Saya Rina. Oh, lagi cepat lain. Aku kaya. Ya, Encik Yasin ada terima surat daripada saya tak? Surat? Kejap. Surat tu. Surat panggilan. Untuk hati ke tempat tu untuk tahu je bakat tu macam tu. Hello. Ya, saya. Tahniah yang Cik Yasin sebab Cik Yasin dah berjaya menjadi peserta terakhir dalam rancangan sekali. La ilaha illallah. So, hari Sabtu ni Cik Yasin boleh datang. Okey, segala bukti-buktian ada dalam surat tu. Nanti kita jumpa ya. Ni saya dapat ni. Ya, Cik Yasin kena pergi hotel. Hotel pada Sabtu pukul 1 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. See you in court. Bye. See you in court. Aku kaya. Kami datang. Tu director kalau tak silap saya. Baju kelabu tadi. Apa rezeki kita tengah hari ni? Tak masak je. Yasin! Yasin! Kemana pula budak ni? Yang ini aku makan. Mengamuk lah. Mana? Aku belum habis panas lagi dia kasih aku panas.
Yasin ni bagi aku hanin jugalah hari ni. Ha? Apa nak jadi dengan budak ni? Habis-habis menaikkan darah orang kan? Balik, Sin. Sin, abang thinking macam tu takkan kau nak merajuk sampai nak lari rumah, Sin. Ha? Siapa yang tak marah? Sin, cuba kau fikir. Balik-balik kerja je dengan penatnya, buka je tudung saji, apa pun tak ada untuk dimakan. Kau buat apa daripada pagi tadi, Sin? Saya bukan merajuk bang, abang tak payah pujuk. Kita dah kaya bang, kita kaya. Apa kaya pula ni? Kau ni pagi petang siang malam masih menghadap TV je, tiba-tiba dah jadi gila. Tengok lagi rancangan tu. Kaya. Ha? Sin, kau jangan bagi aku angin, Sin. Pagi-pagi lagi kami dah ada bencana dah menimpa dah. Ha? Dengan anjing gila kejar. Tengah hari, orang gila pula, pelanggan gila pula datang. Ni balik-balik rumah kau buat perangai gila macam ni, Sin. Sin, kau jangan bagi aku marah, Sin. Tak bang, pagi tadi ada perempuan telefon Asin. Perempuan telefon? Perempuan tu nak cakap dengan aku. Ataupun dengan abang sulung kau. Kau duduk rumah je, Sin. Pantang. Siapa yang nak telefon kau, Sin? Pantang perempuan. Terus jawab nak cari aku. Boleh lah tu. Bila kita cakap sikit dah. Dia bagi surat tu. Surat bang, baca lah bang. Asin nak cakap pun tak guna bang. Perempuan tu nak cakap dengan aku. Kita tanya dia elok, dia suruh kita baca surat pula. Hai, kau bakar juga kan TV ni kerang. Asyik menghadap TV je kerja dia. Saya rasa dia orang ni banyak spontan je. Aizin! Bila aku dapat surat ni, Sin? Bila aku dapat surat ni? Tadi. Kita kaya, Sin! Ya Allah, Sin. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah adik-adik aku yang dah gila ni, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Aduh. Baca ni. Kita dah kaya tu. Alamak, kau dia. Bukan kau. Kita. Kita kaya. Kita kaya. Ya. Kita kaya. Datang dah Leha. Abang Yasin. Oh, Abang Yasin. Abang, Leha masakkan abang ayam. Ayam? Untuk apa? Ya, bang. Terima kasih. Abang nak pergi mana ni, bang? Nah, abang nak pergi jauh sekali. Kenapa? Nak pergi Kuala Lumpur. Kenapa? Abang dapat masuk penyertaan. Ada penyertaan dia nak jadi kaya. Aku kaya, kan. Adik kita ni bakal jadi orang kaya. Ya. Saya tak tahu lah. Tahu ayah dia. Dia berniaga dekat situ. Aku yang berniaga ada melompat lah ayah dia. Aku beli hati belikan dia orang. Saya pun macam tu juga. Bapak. Kenapa, Leah? Kenapa? Abang Yasin. Kenapa? Apa dia buat kat kau? Kenapa Leha? Apa budak-budak tu buat benda kau? Kau cakap Leha. Kau cakap pada abang dia, biar abang dia najar budak-budak tu Leha. Apa budak-budak tu dah buat? Cakap Leha, cakap. Tak. Abang Yasin terpilih untuk masuk dalam rancangan Aku Kaya. Hah? Rancangan Aku Kaya tu? Ya. Rancangan yang orang menang 1 juta tu? Ya, Pak. Betul ni? Mana dah tahu Bapak nanti dia jadi jutawan. Iya Leha, ya Allah, bertuahnya Yasin. Bertuah sungguh menantu abang, ya Allah. Leha pergi pakai budak-budak cantik-cantik sikit. Kita nak pergi melawat, nak pergi ziarah bakal menantu abah tu. Bertuahnya Yasin. Ya, pergi dulu. Sayangnya abah. Cik. Mayuk, tak sangka rupanya budak siapa ni bertuah betul badan si budak Yasin tu ya. Jadi orang kaya juga akhirnya. Ini Perli ni sebenarnya. Aku minta tolong dengan kau. Kau pergi bagi tahu semua orang kampung kata aku akan dapat menantu jutawan. Bang Mayuk, bukan setakat Mayuk je. Saya pun dapat tempiasnya. Abang Yop nak tahu tak? Dia dengan saya tu bukannya orang lain, ada bawa bacang juga tu. Bila pula tu? Ada sebelah mak saya. Dia Perli je ni. Okeylah, Abang Yop, saya beritahu orang kampung semua yang apa ni, si siapa nama tu, si Yasin tu akan jadi menantu abang. Dia tu ialah bakal menantu Abang Yop yang akan menjadi jutawan. Yes. Jadi aku bapak mentua jutawan. Okey. Saya sekarang beritahu kau kampung. Mesti beritahu ni. Ya. Kaya je ramai. Aku nak jadi bapak mentua jutawan. Ramai mengaku saudara. Kaya aku. Baik, kita tinggal.
Satu kampung. Jom. Sebelum kita menangis, baik kita turun. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pergilah. Yasin. Bagus. Ni, Yasin. Ni, leha ni ada apa tak nak boleh pegang dengan kau? Ya. Pergilah kau dah buat ni. Ya, betul. Ini ada hal kau nak cakap. Ada Yasin je. Abang Yasin. Ni dia. Ke abang. Terima kasih. Berseri muka. Abang. Ni dia. Nanti kan, bila abang sampai KL, abang janganlah gatai. Janganlah nak merenyam. Tak, abang takkan merenyam. Lihat pula jangan menggatai ya. Lihat tak bang? Dengan Pak Din tu. Dengan Pak Tak mau, Lihat tak suka butak. Kita elok butak tahu dekat dia kilat. Okey. Abang. Lihat. Abang jangan lupa Leha ya. Abang takkan lupa Lihat. Nanti abang rindu dengan Leha tak? Rindu? Okey bang. Leha suka abang cakap macam tu. Lihat. Ya bang. Kalau abang tak balik lagi, abang janganlah cakap macam tu. Leha tunggu abang. Leha masak ayam tu abang bila ayam balik tak. Bila abang balik. Yelah, abang akan tunggu masakan Leha tu. Abang simpanlah dalam poket. Dalam poket ni. Ini yang kita hendak tu kan? Sampai bila dah. Dah bagi dah. Cantik tempat letak tu. Ni bukan apa. Ini ikhlas dari Pak Leceh. Apa ni Pak Yu? Bukan banyak sangat. Banyak ni je lah. Kasih. Tak ambil. Yasin tak baik menghampakan hati orang tua. Pak Yu, duit dulu pun tak bayar lagi Pak Yu. Itu tak apa. Yang tu kira lupa-lupa je. Tak sangka Pak Yu ni baik hati ya. Hai, korang ni. Masa dah berjalan ni korang lambat. Lambat kau cepat. Itulah nak tunggu Pak Yu habis cakap. Minta maaf ya Pak Yu. Yasin baik jalan ni. Buat tunggu. Gila Pak Yu. Kacau. Aduh, benda dia buat dekat sini. Oh, Sun banyaknya. Ni jalan jauh ni, 8 tikus besar. Yasin mana? Sen, apa yang kau ambil tu? Bukan. Cari barang lain. Hai, cak. Kami semua nak pergi Kuala Lumpur ni. Nak masuk satu pertandingan. So, kalau kami menang, semua ni kami beli. Satu taman ni kami beli. Adik pun kami beli. Pertandingan apa? Adik saya yang kecil tu, dia nak masuk rancangan Aku Kaya. Abang saya yang besar ni, dia nak masuk rancangan wrestling. Masya Allah, berat. Sen, kau nak buat apa kau pegang sini? Kami kat sana kita nak makan apa? Sen, makan, minum, pengangkutan, penginapan semuanya ditanggung. Ya. Apa lah, tak payah beli beras. Ada kira dia? 10 kilo dia. Apalah korang ni. Baik. Baru naik sini minyak lena, ya Allah. Tak sedap. Korang berdua kalau nak tidur lena, duduk belakang. Iya. Bukan lagi boleh tidur, boleh main bola pun belakang tu. Apa nak belakang? Mesti bawa. Tak boleh. Sekarang ikut jalan lain pula kau buat. Apa dia belakang dia nak bawa.
kena ni. Kena samun. Apa ni? Sampai dah? Itulah, hari tu Sampai kan apa? kita suruh pergi servis, tak nak servis. Macam ni? Kali nak servis, tiap-tiap bulan nak servis. Lori macam ni. Kenapa bang? Enjin di bawah tu Tun. Apa lah kau ni cebab lah sen Tun. Cebab betul. Bawah tu panas gila kalau jalan jauh. Apa lagi lori ni? Kau tengok enjin cantik nampak? Semua jaga dengan baik. Tiap-tiap bulan servis matilah. Yalah. Apa masalah kita ni? Datang dah. Kumpulan X-Factor. Dua orang ni yang selalu juga berlaku. Waalaikumsalam. Apa kena ni bang? Lori rosak. Lori rosak? Takkanlah lori sebesar ni kawan-kawan. Boleh rosak. Ai, orang pun rosak, ini kan lori. Oh ya. Ini nak dari mana nak ke mana ni? Kami daripada Johor nak ke Kuala Lumpur. Nak hantar adik kami Yasin ni masuk pertandingan rancangan Aku Kaya tu. Oh, kaya dah ni. Kaya. Kaya lah. Berbakat. Kalau nak sekolah budak kan. Berbakat juga. Bagus. Tapi terima kasihlah adik. Kami tak sangka sungguh dalam keadaan kesusahan ni ada juga golongan muda macam adik sanggup membantu kan. Ada tak adik di kalangan adik-adik ni yang boleh bantu menyelesaikan masalah? Ada bang. Ada. Siapa? Memang pakar. Boleh tolong Boleh. Ya, saya tengok. Dia pernah repair. Dia memang terror bang. Dia memang terror. Tumpang lalu. Sila. Ini bahasa dia orang ni ya. Ya bang. Terus bang. Kita jalan tak. Terus. Siapa yang bayar tadi? Oh, terima kasih. Terima kasih. Sama. Itulah. Bang. Sebenarnya kami 1, 2, 3, 4 orang ni kan. 4. Biasalah bang kan. Nak lori ni. Boleh bagi? Nak. Kami nak rompak. Nak rompak. Mak rompak. 4 orang. Mak rompak. Tak takut dengan kayu ni? Bang, kayu bang. Kau kayu kau ambil. Kau nampak apa benda ni? Kau beli kat mana tadi? Dia buka. Terima kasih. Nampak ni apa ni? Pisau. Oh, ini pisau. Pisau. Sama sekarang. Ada sikit nanti buka. Boleh dipatlah. Baguslah. Terima kasih dik. Dah lah tolong kami bayar lori. Bagi hadiah pula lagi. Korang ni betul loh ya buruk lah. Oh ya. Dapat pisau rainbow ni? Pisau rainbow. Pisau rainbow. Pisau rainbow, yes. Tengok. Semua hidup saya tak pernah tengok pisau rainbow. Rainbow tu? Iyalah macam pisau rainbow lah. Dahsyat kan. Ada gigi. Tengok sarung dia. Selingan. Sarung dia kulit. Ingat Kulit buaya tu? Selalu kami pakai sarung getah je. Oh ya. Oh, nak rompak kami ya. Korang jangan ingat kami 3 orang sebarang-sebarang tau. Mentang-mentang kami dari kampung. Oh, nak bully lah. Mari tengok. Seorang tu ada pistol. Sebelum apa? Kau tengok. Oh, ada lebar. Nampak sangat masyarakat. Aduh. Sun. Berapa jauh lagi nak jalan ni? Kau kata dekat-dekat, jauh ni. Yelah. Orang suruh masuk highway tak nak. Aduh. Kan dah susah. Alah, kau fikirlah sendiri Sun. Duit dah hilang. Lori hilang. Lagipun kalau ikut jalan highway tol mahal. Kita kan kalau Yasin menang tak apa. Kalau kalah macam mana? Alah, menang apa? Ini dah separuh nyawa dah ni. Kita tahan kereta pun kereta tak nak berhenti. Agaknya muka kita ni pun macam muka pencuri kot. Orang tengok. Sen. Abang rasa pasal engkau lah Sen. Semua ni sebab engkau. Banyak hal nak ikut jalan lama lah, tu lah, inilah. Tak payah bergaduh abang. Ini semua sebab
musibah bang. Apa musibah? Memanglah musibah. Bukan nak bagi kita menang. Oh, hero kalah dululah. Pandai lah kau cakap. Nak menang konon. Jalan dekat 3 jam. Nak menang. Ni. Apa? Asal kereta tu berhenti situ. Tu, nampak tak? Kereta tu berhenti kenapa tu? Jom. Kena tolong lah. Ya. Kereta ni. Jauh kereta jalan. Kau tolong tanya dengan tuan kereta ni. Boleh tak kita tumpang pergi Kuala Lumpur? Bang yang tanya. Sen? Aku bawa lori. Lori aku kena curi. Seorang tanya pun tak boleh. Pergilah, Sen. Kau ni apa ni? Pemalas sangat ni. Timbang rasa lah sikit. Abang sakit ni tau. Pergi cepat. Yalah. Abang boleh tolong tak? Kereta kita orang. Abang. Tolong bang, kereta kita orang rosak lah bang. Kita tak tahu tahu lah pasal kereta ni. Lama rosak bang, tolonglah bang. Ya. Jangan kami kat sini. Rosak pun. Bunyi rimau dah. Rosak lah Apa kenapa? Bang, okey. Apa yang rosak? Rosak kau kata. Budak ni takut tangan juga dia ni. Sen, orang nak cari jalan penyelesaian, bukan nak cari masalah lagi. Apa benda kau ni? Perempuan. Rosak ni perempuan. Oh, ya. Perempuan. Bagi yang tua dulu. Kau jangan melawan. Ya. Apa khabar? Hai. Apa masalahnya? Ya. Kita rosak abang tu lah tempat betul tak. Abang mana bang? Abang. Hei. Kejap, Sen. Sini, Sen. Ya. Kau bagilah peluang abang berdua ni menyelesaikan masalah ni. Kau bukan tak tahu kami ni dah masuk kategori bujang selajak. Jadi nak carilah kakak ipar untuk kau. Boleh, Sen? Kau berehat dulu. Bang, tu bukan pelakon VCD ke? Apa VCD? VCD yang mana ni? Aduh, Rusia. Kau tak baik tak cakap macam tu tau. Itu kan bakal kakak ipar kau. Aduh, kau cakap kau berehat dulu, Sen ya. Bagi peluang kat abang Sen, jangan pergi mana-mana tau. Sikit je. Tolonglah bang, kereta kita rosak. Ini bukan perkara susah, senang. Mana rosak? Mana rosak? Kereta kita rosak bang. Kita nak pergi kat KL. Cepatlah bang. Bakal kakak ipar tu. Tolonglah bang. Abang mesti tolong. Hujan ni? Cepatlah bang. Itulah yang abang bimbangkan tu. Kan? Oh, dia tak ada apa. Dek ni. Rosak bang dah lama kat Dek. Abang boleh tolong selesaikan masalah adik. Tapi boleh tak adik tolong selesaikan masalah abang? Masalah apa bang? Masalahnya abang bertiga ni nak pergi Kuala Lumpur. Adik kami tu nak masuk rancangan Laku Kaya. Mesti kaya punya. Jadi nak tumpang pergi Kuala Lumpur sekali. Boleh tak? Boleh. Abang santai. Dia tidur. Abang semua ni dah berapa kali datang Kuala Lumpur? Oh, kalau Kuala Lumpur ni kan tahun 90, 90. Inilah kali pertama. Ini adik-adik, abang tanya sikit lah. KL ni apa yang ada yang seronok sangat kat sini? Kat KL ni kan macam-macam ada. Semua ada kelaban nak. Kalau abang nak tahu lagi nak pergi mana, abang ikutlah kita orang ya. Pergi mana? Lepak. Dandut ke? Kelab dandut. Abang duduk kat sini. Duduklah bang. Cepat balik. Ni, korang ni. Kenapa korang lambat sangat? Kau tahu tak tadi kat tengah jalan kereta kita rosak. Nasiblah ada abang handsome ni. Kan abang kan nak abang ni tolong kita orang kan? Okeylah macam ni. Kita masih tunggu lagi seorang penyanyi. Sementara tu kita enjoy dulu. Korang joget ke apa kan? Jom bang. Alah, abang tak pandai menari tak? Pandai abang. Barulah bang. Jom Sen. Cepatlah bang.
Aduh, yang ni dah ni lah. Ni harta. Pak, apa bapak kira tu daripada tadi tak habis-habis? Kau ni Leha, bapak kira harta kita. Bapak ni mata duitan lah. Over. Kau panggil bapak mata duitan? Memang bapak mata duitan. Kau nak panggil bapak apa? Mata hutan ke? Mata kayu ke? Mata batu ke? Suka hati kau. Sekarang ni bapak tengah kira harta kita. Berapa banyak ada? Untuk engkau lah, bukan untuk orang lain. Kau tahu tak? Kalau orang perempuan tak ada suami, orang panggil apa? Ibu tunggal. Bapa lelaki tak ada isteri, orang panggil apa? Bapa tunggal. Kau ingat senang ke? Seorang bapa tunggal nak membesarkan anak dara dia. Susah. Ini semua untuk engkau lah ni. Malas lah nak layan bapak. Alah, memang pun kau bukan setakat malas nak layan bapak. Semua kau malas. Bapak yang buat kat rumah ni. Alah. Apa agaknya Abang Yasin buat dekat Kuala Lumpur sekarang? Ya. Ya. Oh, ya. Aduh. Aduh, baru dia tahu kat situ. Dah tanya sikit ni, tak ada lelaki ke perempuan? Tak ada lelaki, ada yang nak masuk sini. Aku tak tahu ke, nak keluar tu semua. Yang saya sebenarnya jenis dah, bang. Yang keluar tadi tu. Yelah, semua sama maknya juga, bang. Maknya. Masuk bayar tak nak kan? Ya. Tapi padahal tu pelakon perempuan semua tu. Apa betul? Ya. Boleh pula dia bersantai kat situ. Masalah kita, diorang ni sebenarnya, diorang ni bukannya perempuan. Apa yang kau merepek ni, Son? Punya cantik kau tengok, monggel-monggel semua. Bukan perempuan apa lagi. Tadi saya masuk tandas. Saya tengok diorang pun masuk tandas. Saya ingat itu bukan tandas lagi. Rupanya diorang yang